السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita dapat sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab Al-Hajjun Nabawi fil Raqaiq. Di malam ini kita masuk hadis yang ke-17, Al-Hadis As-Sabi' Ashar. Tajuk baru. Tajuk dia ni Awliyaullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'aza bi la'u'izannahu. Sahihul Bukhari bi syarhi Fathil Bari. Ditajuk dia nya Awliyaullah, maksudnya wali-wali Allah. Awliya ini perkataan jamak daripada perkataan waliyun. Waliyun ataupun al-waliyu, jamak dia awliya, maksudnya wali-wali. Wali di sini bukan merujuk kepada wali nikah, tapi wali yang memberi maksud kekasih Allah ataupun orang yang hampir dengan Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini kita kata pilihan Allah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mendapat gelaran ini kerana usaha dan pilihan mereka sendiri untuk taat kepada Allah ta'ala. Jadi wali Allah ini termasuk lelaki dan perempuan. Orang Tino pun boleh jadi wali Allah, bukan orang lelaki saja. Beza dengan Nabi, tidak ada perempuan, semua lelaki. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man 'adali, inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini hadis qudsi, al-hadisul qudsi. Sesungguhnya Allah taala telah berfirman, man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi,
Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu amalan yang lebih aku sukai selain daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Mana hamba yang melakukan amalan fardu itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba itu sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat kecuali aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika aku telah mencintainya, aku adalah pendengarannya. Nabi kata, wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dia akulah pendengarannya, yakni dia mendengar dengannya, dan penglihatan yang ia melihat dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatan yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu bihi, dan tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'utiyannahu, jika dia memohon sesuatu daripadaku, aku akan memberinya. Wa la in ista'aza bi la'u'izannahu, jika dia memohon perlindungan daripadaku, maka aku akan melindunginya. Itu maksud hadis. Itu maksud hadis. Kita tengok syarahan dia. Yang pertamanya, kaunu ba'din nas min awliya'illahi ta'ala amrun la syakka fihi waradat bihi an-nususul qat'iyyatu fil qur'ani was sunnah, wa minha qawluhu ta'ala ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Kejadian sebahagian manusia itu daripada wali-wali Allah Ta'ala adalah satu perkara yang tidak syak padanya. Jadi adanya wali Allah itu satu perkara yang benar, yang wujud, yang mesti kita percayai dan akui. Waradat bihin nususul qat'iyyatu fil Qur'ani was sunnah. Nas qat'i telah datang dalam nas qat'i dalam Al-Quran dan sunnah yang menceritakan tentang adanya wali Allah ini. Wa minha qawlu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, Ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tiada kekhawatiran terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa. Itu dalil Al-Quran yang menunjukkan kepada kita adanya wali-wali Allah. Dalam ayat itu Allah Ta'ala menceritakan tentang ciri dan sifat wali Allah itu. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Wallahu subhanahu wa ta'ala waliyyun lil mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah wali bagi orang beriman. Qala ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu waliyyul ladzina amanu, Allah itu adalah pelindung, pengawal yang menolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumat, dengan mengeluarkan mereka itu dari kegelapan, yakni kekufuran, ila nur, kepada cahaya, yakni iman. Itu dalil juga. Perkara yang kedua, amma man huwal waliyyu, adapun siapakah yang dikatakan wali itu.
fa innal waliyya lughatan an-nasiru faman jahada li nasri dinillah fahuwa waliyyun min awliya'illahi ta'ala. Sesungguhnya yang dikatakan wali itu daripada segi makna bahasanya ialah bermaksud an-nasir, penolong. Penolong itu wali. Wali itu maknanya penolong. Faman jahada li nasri dinillah, maka barang siapa yang berjuang untuk menolong agama Allah, fahuwa waliyun, maka ialah wali min awliya'illahi ta'ala, daripada wali-wali Allah Ta'ala. Orang yang berjuang menolong agama Allah atas muka bumi ini adalah wali Allah. Wa amma syar'an, adapun daripada segi syarak, faqad zukira ta'rifuhu fil Qur'anil Karim fil ayati allati sabaqa zikruha. Semuanya telah disebut pengertiannya di dalam Al-Quran, dalam ayat yang telah kita baca sebelum tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi fal waliyyu syar'an man ijtama'a fihi syartan, maka wali daripada segi makna syaraknya ialah sesiapa yang terkumpul padanya dua syarat. Al-awwalu, yang pertama, al-iman, keimanan. Wasani at-taqwa, dan yang kedua ketakwaan. Dua syarat ni lah. Syarat nak jadi wali ni, pertama kena beriman, yang kedua kena bertakwa. Beriman tadi dengan maknanya yang sempurna lah. Takwa tadi pun dengan maknanya yang sempurna. Wahakaza, begitulah. Fal waliyyu laisa nabiyyan, maka wali itu bukan seorang nabi. Tidak. Bal huwa insanun adiyun la yuha ilaihi bi syai', bahkan dia seorang manusia biasa yang tidak diwahyukan kepadanya akan sesuatu. Dia tidak terima wahyu. Kalau orang mari mengaku dia tu wali, terima wahyu, tidak, bukan. Itu bukan wali tu. Ataupun kita tengok orang yang ada luar biasa dan sebagainya. Bal qad la ya'lamu annahu waliyun, bahkan kadang-kadang dia sendiri tidak tahu bahawa dia adalah wali. Itu yang sebenarnya. Tuan dia sendiri pun dia tak tahu dia tu wali. Kalau awal-awal lagi mengaku dia tu wali, jadi satu tanda tanya lah, syok, wasangka. Wali ni Allah yang lantik, bukan syarikat lantik ni, Allah Ta'ala yang lantik, bukan agensi mana-mana lantik dia. Tak ada watikah pelantikan pun, tak ada gaji, tak ada apa-apa, Allah yang lantik dia. Maka dia sendiri pun tak tahu anugerah Allah itu, kedudukan dia yang hebat itu sebagai wali di sisi Allah Ta'ala, dia tak tahu. Dan kita pun tidak boleh mendakwa aku wali Allah, tak boleh. Wali nikah boleh lah, kalau ada anak tina boleh lah. Tapi kalau tak ada anak tina pun tak boleh mengaku juga wali kau anak tina orang lain, tak jadi. Kecuali wali hakim boleh lah, yang dilantik oleh pihak berkuasa agama, Tok Qadi ke, Tok Imam, wali hakim. Jadi dia kata fal waliyu, maka wali itu ialah huwal mu'minut taqiyyu, ialah seorang mukmin yang bertakwa. Itu wali. Kalau kita ni seorang mukmin dan bertakwa, mungkinlah kita juga tu wali. Tak, kita ni orang beriman. Setara mana kita beriman, setara mana kita bertakwa. Siapa tahap ke tak? Wal mu'minuna al-atqiya, maka orang beriman yang bertakwa itu mawjudun
wujud dia adalah ia fi kulli zaman, pada setiap zaman, setiap masa ada, semenjak zaman Nabi, semenjak zaman dulu lagi. Alhamdulillah. Dia kata syukur kepada Allah Ta'ala. Mana waliullah ni ada semua bertebaran atas muka bumi, di mana saja sepanjang zaman ada, cuma kita je tidak kenal. Sebab tu dalam hadis tadi awal-awal lagi Nabi kata, jangan sekali-kali kamu memusuhi wali Allah, jangan sekali-kali kamu menyakiti wali Allah. Kalau kita tengok dia ada syarat beriman, dia ada syarat bertakwa, maka kita anggap dia ni wali Allah walaupun dia tidak mengaku wali. Maka awal-awal lagi kita jangan duduk balah dengan dia, jangan duduk berlawan dengan dia, jangan duduk caci dia, jangan duduk cerca dia. Dalam TikTok lah ni kuat orang duduk cerca main-main orang beriman, duduk kata main-main, sedang orang yang dia kata tu orang beriman, orang bertakwa. Maka Allah Ta'ala kata, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku isytihar perang. Allah Ta'ala isytihar perang ni macam mana tak tahulah. Segala-galanya dia berkuasa. Sedap mulut orang yang mencerca, memusuhi orang yang beriman. Wattaqwa darajatun, dan sifat takwa itu sendiri ada beberapa darjat, ada tingkatan dia. Tidak kata sama level dak. Ada level 1, ada level 2, ada level 3 takwa belaka. Sebab syurga pun ada darjat. Al-jannah darajat, syurga itu bertingkat-tingkat. Ada paling rendah, ada paling tinggi. Ni ada hak 10 atas dunia ni pun orang pergi hotel tu ada tingkatan dia. Hotel harga 90 riyal tak sama dengan hotel harga 300.5, tak sama. Itu atas dunia. Di akhirat gitu juga. Adnaha amalul wajibat, hak paling rendah orang hak buat amalan wajib. Dia amalan wajib tak tinggal, amalan hak fardu dia tak tinggal. Waktu hak darjat paling rendah. Wa tarkul muharramat, dan dia tinggal perkara-perkara haram. Dia buat hak wajib, hak fardu, kemudian dia tinggal hak haram. Itu dianggap darjat takwa hak paling rendah. Tu je modal dia. Maya tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat keluar, ada duit pergi haji. Lain tak buat. Maya sunat lepas fardu tak buat, sedekah tak buat, tak buat belaka. Hak sunat-sunat tak buat, dia buat wajib. Kemudian hak haram tak buat juga, tapi hak makruh dia buat. Hak syubhah dia buat. Dia buat lah pasal dia isap rokok tu makruh. Makruh. Nak jadi tok wali tapi isap rokok. Bagaimana tu? Hilang adalah syarat kita tu nak jadi tok wali contoh. Jadi itu paling rendah. Takwa paling rendah. Maka nak suruh upgrade tingkatan takwa, dia kena tinggal tu hak makruh, hak syubhah. Takkan kita tahun 1448 dah ni nak setahun lama lagi. Kena upgrade juga. Wa awsatuha al-wara'u, tingkatan hak pertengahan, tingkatan takwa hak pertengahan ni ialah orang yang menitik beratkan tentang sifat wara'. Itu pertengahan. Hak ada sifat wara' tu baru pertengahan takwa dia. Wa huwa yazidu ala ma sabaqa bi amalil mandubat, iaitu dia menambah daripada hak wajib tadi kepada amalan sunat. Sembahyang
Selepas maghrib dia semaya, sebelum isyak dia semaya, lepas isyak dia semaya. Malam kali dia bangun tahajud, dia bangun witir. Pagi esok dia semaya sunat subuh. Lepas subuh dia tak semaya. Dia semaya juga sunat subuh. Rajin terlajak lepas subuh pun dia semaya sunat. Tak. Lepas dia semaya sunat duha. Ni. Ni hak pertengahan baru ni. Watarkil makruha, dan dia tinggal perkara-perkara yang makruh. Makruh. Isyak rokok, makan budu, makan durian makruh. Pergi sejid bang mulut orang makruh. Sebab kalau makan bawang putih Nabi kata makruh. Sebab apa bila kita pergi sembahyang masjid bang bawang putih itu menyebabkan terganggu orang sebelah kita. Kalau durian itu terganggu maka jadi makruh lah juga walaupun sedap. Tak? Kita duduk tingkatan mana takwa kita ni. Wasyubuhat, dan perkara-perkara syubhat, yakni perkara yang sama-sama dan ragu-ragu daripada segi makanan yang diragui statusnya. Halal ke haram. Dia tinggal, dia cek, dia beli, tengok di kotak, tengok di botol, tak ada logo halal yang sah, ai tak beli. Kita ni bahan belakang kat dia gua jual. Dia cek baca tu dia logo halal jaking. Beres. Ni tak ada, tak cakap belek, tak jumpa. Made in China. Soseh kau gapo membelilah. Ni orang yang tidak mengambil berat tentang perkara-perkara syubhat daripada sumber rezeki juga. Ada orang lain ni suka main jual beli sahih yang syubhat banyak. Kita nak sebut nama pun tak erti, tapi syubhat. Kita ambil sahih hak jelas, hak halal, dikeluarkan oleh majlis fatwa contohnya. Amanah sahih sekian, kita pun masuk patuh syariat. Maka jelas. Kalau tak jelas duk bala gegak ada kata halal, ada kata haram, ada kata makruh, tinggal selalu. Itu syubhah. Wa a'laha az-zuhdu, dan tingkatan takwa hak paling tinggi ialah orang yang mempunyai sifat zuhud. Zuhud ni bukan maksud pakaian hak soyok situ soyok sini buruk mek, tidak. Para sahabat Nabi ni dia kalangan orang hak semak-semak belaka, pakai jubah hak agama, pakai piah agama, serba agama. Nabi pun semak sebab Allah Taala ni suka orang semak. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah Taala tu cantik. Yuhibbul jamal, suka orang-orang hak cantik. Ni dia salah faham. Aku ni nak jadi zuhud, dia pakai kain hak soyok. Tapi kalau seluar jin hak soyok tu gomah so. Gomah dah. Kita tengok soyok pada lutut, ingat kau gomah gomah rupanya. Go 200 300. Tidak zuhud ya tu. Ingat kau nak zuhud pakai seluar jin hak jahit. Dok kita kalau boleh cari hak tidak kata gomah hak comel. Sama-sama kita nak pergi semaya masjid. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan habis nak pergi sejid. Jangan ambil piah penuh dengan petik sawah, saruk puak pergi sejid. Jubah petik sawah, saruk pergi sejid. Bapa nak pergi sejid juga. Patut pergi makan gula, baju agama, seluar agama, ada terbalik ke habis. Nak pergi jumpa Allah Ta'ala, ni tukar pakai hak seleke. Padahal Allah Ta'ala hak tengok dia Tuhan yang maha hebat, yang maha cantik, maha segala-gala maha. Patut kita tunjuk hak terbaik pada Allah Ta'ala. Ni kita tunjuk ke manusia, tak boleh gapo-gapo kita. Sekadar dia tengok comel gitu je lah. Allah Ta'ala dia boleh beri pahala kepada kita. Wa alaha az-zuhdu, hak paling tinggi ni orang ada sifat zuhud ni, yakni dunia tu duduk tangan saja, tidak duduk di hati dia. Tidak masuk dalam hati, itu zuhud.
wa huwa yazid ala ma sabaq aidan bitarkil ba'dil mubahat, dan ia menambah daripada apa yang kita sebut sebelum tadi, dan ia meninggalkan sebahagian perkara-perkara yang diharuskan. Perkara yang diharuskan pun dia tinggal ni. Orang yang tingkatan takwa paling tinggi, khaufan minal wuqu' fil makruhat, kerana takut terjerumus dalam perkara-perkara makruh, wasyubhat, dan perkara-perkara syubhah. Makna dia punya sifat hati-hati dia tu sangat tinggi. Sebagaimana Umar Al-Khattab kata, takwa ni macam orang jalan atas duri hok banyak lagu mana dia jalan slow jin jaga-jaga lakuh slow takut terpijak juri. Gitu takwa sebenarnya, yakni orang yang berhati-hati supaya diri dia tidak terlibat dengan perkara-perkara makruh, perkara syubhah, apatah lagi perkara haram. Dia berhati-hati, beringat, tidak kata kau makan belakang, gomo belakang, kiri kanan, belakang depan, atas bawah. Itu hilanglah sifat takwa dan tingkatan takwa yang paling tinggi. Jadi kita sendiri boleh letak diri kita duduk di darjah yang mana. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih, kita boleh letak diri kita. Tidak perlu orang lain letak, kita sendiri letak diri kita nak duduk mana. Selagi nyawa badan masih bernyawa ni, kita boleh ikhtiar. Sebab apa kita? Sebab kita nak pilih tingkatan syurga nanti hok paling comel, hok paling tinggi di akhirat nanti. Kalau tanya nak syurga, tentu sekali kita nak pilih hok paling comel, hok paling tinggi, hok paling banyak bitah. Begitulah juga takwa kita, biarlah takwa hok paling banyak bitah di sisi Allah SWT. Wa ma damal iman wat taqwa darajat, selama mana iman dan takwa itu ada beberapa tingkat, fa innal wilayata aidan darajat, maka wali itu juga ada beberapa tingkatan. Ada tingkatan juga wali. Kalau boleh tikak orang rendah pun tak apa dah, dia kata kita ni wali juga, tapi wali orang rendah prebek. Ni takut tak termasuk dalam senarai wali Allah. Sedih. Wali Allah ni kekasih Allah. Kita nak jadi kekasih siapa lagi kalau tidak kekasih Allah? Tak. Kita ni tidak adalah atas dunia ni benda yang paling istimewa jadi kekasih Allah. Tak. Orang yang paling rapat dengan Allah. Ni. Jadi fa innal wilayata aidan darajat, wali ni juga ada darjat dia. Hal karamat min syurutil wilayah, adakah keramat tu di antara syarat wali? Keramat kita aja dengar al karamat. Karamat ni mana kemuliaan. Orang sebut keramat dengan bahasa agama dia sebut kejadian luar biasa. Hak berlaku atas orang biasa dipanggil karamah. Perkara luar biasa hak berlaku atas para nabi rasul, mukjizah. Tak biasa. Tapi karamah ni boleh berlaku, tidak mustahil berlaku bagi orang biasa. Adakah itu syarat bagi wali? Dia tanya sini. Tu kita tanya. Qabla al-jawab ala hadha soal, sebelum kita jawab soalan ni, dia kata la budda minal kalam an khawariqil adah, mesti kita bercakap tentang perkara yang mencari adat. Kita nak bincang dulu gapo perkara yang mencari adat, yakni perkara luar biasa yang berlaku atas muka bumi ini. Fala syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala alladhi wada'a qawanin al-qawn qadirun fi ayyi lahzatin sya'a an yughayyira ma sya'a min qawanin al-qawn, wa hadza ma yusamma bi khawariqil adat. Maka tidak syak lagi bahawa Allah SWT yang meletakkan peraturan-peraturan atas alam ini. Allah Ta'ala buat peraturan atas alam ni. Kita perasan ke tidak,
kita perasan ataupun kita tidak perasan, kita sebenarnya sedang duduk, sedang hidup dalam kehidupan yang penuh dengan peraturan. Allah Ta'ala buat peraturan berlaku. Semua kejadian ni, hatta atas tubuh badan kita pun ada peraturan. Sebab tu kalau kita pergi hospital, ada tu cek ni, ada bacaan gitu, bacaan gini, peraturan dah tu. Allah Ta'ala tak ada. Cuma manusia je kira 120/80 comel darah dia kira. Bawah 5 bacaan gula dan darah comel. Allah Ta'ala tertudah tu. Cuma dia tak rayak gitu, manusia lah kena rayak perici. Itu peraturan dia tu. Kita semua ni hidup atas peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala tentukan letak. Semua Allah Ta'ala letak. Itu peraturan yang memang kita tidak dapat kita patuhi, kita ikut. Ada peraturan kita tak sikut, ada. Tak sekat suruh, tak sikut, ada. Qadirun fi ayyi lahzatin, yang mana berkuasa ia pada mana-mana masa, pada mana-mana waktu, syaa yang ia kehendaki, an yughayyira ma syaa, dia nak upah mengikut apa yang ia kehendaki, min qawaninil qaum, daripada peraturan alam tadi. Dia boleh ubah. Dia boleh ubah. Bukan kita kata orang tu baca gula dan darah dia sampai 10 belah-belah, tak gebah-gebah pun macam-macam. Kejap Allah Ta'ala je kok. Orang tu darah kat 200 umur, molek-molek tak nak satu. Kejap Allah Ta'ala je kok. Dia nak ubah. Tapi ada orang tu main setiga beleping dah gebah. Dah. Itu adalah benda-benda yang menjadi kuasa Allah Ta'ala, qadirun, dan dia boleh mengubah. Tapi itu kita tak boleh lah kita nak ikut gitu. Jadi pening habislah kita ya. Wa hadza ma yusamma bi khawariqil adah, dan inilah yang dinamakan dengan perkara yang luar biasa, yang mencari adat. Pelik. Agak pelik bila Allah Ta'ala ubah benda biasa jadi tidak biasa. Itu perkara yang mencari adat. Faqad arada Allah an takuna an-nar muhriqatan, sesungguhnya Allah Ta'ala menghendakkan akan api itu kejadian ia membakar. Itu gitu ketetapan hukum dia, peraturan dia, api ini membakar. Wa hakaza ta'awwadan nas, begitulah biasaannya yang manusia lalui. Kalau bunyi api terbakar, tak ada lagi bunyi orang kena api sejuk getah, tak ada lagi, bakar, panah. Walakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala lamma arada alla tahriqan nar Ibrahim alaihissalam hadasatil mu'jizah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala manakala dia hendak supaya api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, maka berlakulah satu mukjizat, yakni perkara luar biasa. Wan kharaqatil adah, maka carilah akan adat itu. Jadi pelik luar biasa dah lah. Wa ta'attalal qanun lahazat, maka terhentilah peraturan itu beberapa ketika. Summa adatil umur ila adatiha, kemudian kembali kepada kebiasaannya. Waktu itu tukar semata, sebab Allah Ta'ala nak gitu. Itu dipanggil perkara luar biasa. Wajaratil adah an yukhlaqal insan min zakarin wa unsa, maka berlakulah pada adatnya dicipta akan manusia daripada lelaki dan perempuan. Manusia ni tercipta dia bila ada orang jantan, ada betina, tubiklah manusia. Itu pada kebiasaannya. Walakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala khaliqa hazil adat marrat, lalu akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan adat ini luar biasa, pelik beberapa kali. Fakhuliqa Adam min tin, lalu Allah Ta'ala cipta Adam itu dari tanah. Tak ada ibu, tak ada ayah. Boleh ya dia buat. Tiada ibu, tak ada ayah. Nabi Adam ni tak ada ibu, tak ada ayah. Tapi bukanlah maknanya dia tu beranak tubik daripada boleh betul tak. Allah Ta'ala cipta daripada tanah. Wa khuliqa Hawa min dhil'il Adam, dan dicipta Siti Hawa itu daripada tulang rusuk Adam. Wa khuliqa Isa min imra'ah faqat, dan dicipta Nabi Isa pula daripada seorang perempuan saja, tak ada lelaki. Semua adalah perkara-perkara yang mencari adat yang berlaku di luar peraturan biasa. Tapi Allah Ta'ala mampu buat
wa khariqal adah yakunu biyadillahi wahdah, maka mencari adat itu terjadi ia di tangan Allah Ta'ala, yakni kuasa Allah Ta'ala sahaja. La yamlikuhu makhluk, tidak boleh dimiliki oleh mana-mana makhluk. Wa yahdusu li hikmatin yuriduha Allah Ta'ala, dan berlaku ia kerana hikmah yang Allah Ta'ala mahu ianya berlaku. Wa min tilkal hikam, dan di antara hikmah ini ialah izhar kudratillah, untuk menzahirkan kekuasaan Allah Ta'ala. Nak suruh kita ni kau beriman, kau bertambah lah, takut bahawa ini memang ke Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa, boleh buat macam-macam. Api tak boleh terbakar, nah, pisau tak luk, tu bukan mak kerja manusia, kerja Allah SWT. Wa annaha fawqal qawanin kauniyah, dan sesungguhnya ia atas daripada segala peraturan-peraturan alam semesta. Walaysat muqayyadatun bisunanil kaun, dan tidak sama sekali dia terikat dengan sunnah alam ini. Jadi itu dah mukaddimah dia nak cerita tentang perkara yang mencari adat ini berlaku di bawah kehendak Allah Ta'ala. Sebab dia nak hurah tadi berkaitan dengan adakah di antara syarat wali itu berlakunya karamah atas diri dia, berlakunya perkara luar biasa atas diri dia, ataupun tidak semestinya juga disebut wali Allah. Yang penting apabila kita kata wali Allah ni, kita adalah kekasih Allah, orang yang rapat dengan Allah, maka akhirat esok sudah tentu orang yang rapat dengan Allah, tempat dia syurga lah. Takkan dia kekasih dia nak tak ada neraka. Ada pun manusia ni apabila sebut wali Allah, dia nak benda-benda luar biasa berlaku atas diri dia. Dia nak suruh dia tu boleh jalan atas air, dia nak suruh ketika dia tak lu, orang berdiri dia tak lu, dia tak makan pun kenyang semua, tak makan sebulan dah tak makan kenyang. Buat apa wali dia tu? Tu bukan tu. Tidak gitu sebenarnya kita nak jadi wali Allah ni, sebab kita sesok apabila meninggal bertemu dengan Allah Ta'ala, kita salah seorang daripada penghuni syurga Allah Ta'ala. Kalau boleh duduk di syurga Firdaus Al-A'la bersama para nabi, para siddiqin, para salihin. Kita duduk minta doa sama kan, doa lepas baca tahlil tu, supaya kita ni duduk minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Comel dah doa tu, nak duduk bersama para nabi, para wali, para siddiqin, para syuhada. Tapi amalan kita ada layak ke tidak layak, kita buka muhasabah. InsyaAllah kita di situ kita sambung semula. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.